Ya, Assalamualaikum apa khabar semua. Waktu lepas maghrib ni memang sesuai lah nak cari makan malam. Dah sampai Penang, kena makan nasi kandang lah. Sebab apa orang duk komplain juga, syik nasi kandang dari KL, kita buat mai Penang. Suruh tak suruh, mari kita tengok. Mari. Ini dia nasi kandang Syarif Geluguk. Yang ni lah kita duk cari ya. Ni duk kata dah sanggup drive daripada Kuantan mai sini, yang tak mai sini yang kena. Sini dia punya telur bawang. Ya, makan. Mamu nasi yang banyak sangat mu. Kita nak makan lauk lebih sikit wah. Cantik. Mas, saya buat. Mamu buat. Syampoi mamu. Okey. Hei, rindu mamu. Munggai ya? Murni ada. Ada, Semua ada taruh. Cantik ya bunga udang. Tapi sekarang niaga Penang semua Biasa. banyak slow. Tak apa. Lepas ni apa kena support mamu main sini. Pasal itulah bagi. Tu dia. Telur bawang mesti mau mamu. Boleh. Apa gulai udang dengan munggai tak ramai orang buat. Mamu seorang je buat. Lama. Ada cedok dia keluar tu. Kayak sudu lah. Tu dia jadi mamu. Ya, Ros. Bagi faham dah, bagi faham. Nak tepat kah? Saya faham kah? Boleh tepat cantik. Cukup cantik mamu. Rumah cantik. Cantik mah. Dah cukup mamu, cukup. Ambil budak ini. Tu dia. Ni gua sikit. Sampai nyok sikit. Maka Allah. ambil daging susah. Yang ni kena try mamu punya spek lah. Kita tak boleh pandai-pandai. Tu dia. Cantik ni. Mamu punya spek. Ada udang, telur bawang. Daging sikit. Ayam tepar. Dengan sambal nyok. Orang tu main batok tu. Jom taruh. Ni dia sepinggan nasi kandang Syarif Geluguk. Saya tak bayar mamu. Sempoi mana bubur kat aku tadi mula minta telur bawang dengan daging lah. Kali dia bubur dengan ayam apa ayam ros. Lepas tu dia bubur sikit sekor udang dengan ada tu juga daging kat sini dengan sambal nyok. Tu dia. Dia kalau set up macam ni dia mengingatkan saya nasi kandang yang tak dikenali sangat. Dia ni longok lah kan. Kira-kira murah tak main mana pun. Tapi kat sini saya nak rasa dia punya telur bawang tu. Sebab apa? Telur bawang dia lain pada lain. Tak ada rupa pun kalau tengok. Nampak telur bawang? Hancur. Habis semua. Kan? Tu berkecai habis semua tu. Telur bawang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni memang telur bawang. Kalau dia menjaga bulan puasa, orang ingat bertabak lah tau. Dan dia ada satu bau yang sangat wangi macam dekat rumah kenduri. Lama. Kita tengok daging dia macam mana daging dia. Lembut mat. Derai tu. Kalau nak buat nasi kandang, nasi kenduri daging lagu ni ya. Lembut. Saya pernah main makan nasi kandang ni. Dan dia antara nasi kandang yang favourite juga lah. Dan ada ni kelo lah, munggai. Orang munggai apa tu. Orang munggai ni tak ramai orang boleh makan, dia tahu makan macam mana. Dia boleh letak dengan udang. Dia ada asal lemak-lemak sikit. Sedap weh, munggai dengan udang.
Kulit ni yang makan lah. Jom kita perah dari nasi. Allah Akbar, daging jatuh. Dok, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang main makan kat sini bukan biasa-biasa tau. Kalian tengok ramai Chinese duk main makan. Lepas tu siapa yang duk pernah study USM dulu dia patah balik main. Dia teringat. Tapi dulu kat kedai lama ni, kedai baru dia ni. Dia kata kurang ramai orang tak tahu tapi dia ada kat sini. Kedai dia lama dah kat sini tapi orang tak apa tahu sangat. Dia ada satu aroma yang bau hangit-hangit sikit. Mana katanya dia ni dia kalau dia tumis bawang dia akan tumis sampai dia ada macam caramelize sikit. Dia menang kat situ. Sebab orang duk buat nasi kandang, dia ingat kari kena power, daging masak hitam kena power. Tapi sebenarnya kalau cara dia tumis macam mamu ni tumis, dia ada satu aroma yang sangat wangi tu. Hang letak lauk apa lepas tu pun sedap lah. Kita rasa dengan dia punya apa, tambah nyok sikit. Ni nasi separuh tau. Hang tengok tinggal penuh macam mana. Wih, sambal nyok dia. Ni sambal nyok, bubuh dengan telur sikit. Tak pedas sangat. Ada rasa nyok yang berlemuk tu. Kan? Setengah orang buat sambal nyok, dia pedas, dia hilang bau nyok tu. Dah dia tak best lah. Sampai tak tahu nak makan lauk apa. Banyak sangat lauk kan. Kita rasa dengan ayam berus dia pula. Ayam berus dia rasa luar. Aku dah salah. Ayam berus ni keluar kahwin orang champion nak boleh makan je. Aroma ayam dia tu. Dia tak pasti dah masak guna kayu api ke apa. Tapi dia ada satu aroma memang sedap lah. Baik lah. Aku pula ni tak jumpa nasi Dia tadi biunsuk ke atas highway. Mana mau. Okey. Dan jangan terkejut kalau hampa mai tengah hari kedai dia tak buka. Sebab apa? Dia buka pukul 5.30 petang sampai pukul 9 malam. Lebih kurang macam tu. Segi lauk dia masih ada. Dan semua bahan-bahan masakan ni macam ayam, udang, daging, kan? Banyakkan yang fresh lah. Mari kita tengok udang dia fresh tak fresh sebab dia pakai udang lauk tau. Pakai udang kolam tau. Pak tu. Merah udang. Kulit pun duk apa ni? Duk rapuh-rapuh kulit tu. Sebab belah Penang kalau mereka nak miara nasi ataupun guna udang untuk buat kari, mereka akan pilih udang yang fresh. Itu yang mereka punya style. Kalau tak, mereka tak miara. Ada satu orang tu jual mi udang. Dia punya udang mesti mau fresh. Kalau tak ada udang tu dia tak main makan. Tak buka kedai. Udang tu, udang. Bok. Tadi cameraman aku dengan budak editor tu dapat yang besar, aku dapat yang kecil je. Ujung-ujung lah nak habis lah. Udang laut. Udang dia gebu elok. Manis. Sebab mak saya dulu suka buat gulai udang. Udang macam ni kami duk pakai dulu kan. Dia memang bau aroma udang dalam gulai dia tu terasa. Sudah ah. Bukan nak puji dia. Dia ni pernah hantar rating yang paling power lah. Saya pernah bagi dulu. Buat telur bawang dia mana ada upah. Tu. Apa ingat saya apa benda dia bubuh kan. Paru ke apa kan. Tapi ni telur bawang punya. Dan kalau tak ada bajet, makan telur bawang dengan nasi pun dah sedap lah. Kan. Buah sayur sikit. Tapi kalau ada bajet lebih tu support lah mamu kita.
Dia memang legend lah kat Gelugong ni. Munggai. Munggai dengan udang. Ni mak apa mau dusta lagi. Ni kalau Caca tengok aku dia marah. Sebab Caca dulu dia ada cerita, dia duduk kerja belah pulau. Dia nak balik kerja, motor kona sendiri baik kat kedai ni. Nak cari yang motor duduk kona mai. Buat apa? Tak ingat lah. Sedap. Dia lebih, nak kata sur ni, dia lebih level sur lah. Tak ingat cakap lah sebab apa nasi kandang kat Penang macam kawan saya cakap. Dia level dia kita tak tahu. Semua banyak sedap. Nak yang tu A ke yang ni 5 star ke apa tak tahu. Yang ni memang out pada sur lah. Sur gila-gila tu. Okey, untuk rasa nasi kandang. Sepingan nasi kandang. Syarif ni. Tadi aku duduk cangkui-cangkui duduk rasa. Dia tidak ketelampauan pedas. Macam selalu kita duduk makan. Tengah makan dia sur, dia mai, dia pedas. Kan? Setengah macam tu. Setengah lagi kita duduk makan, dia akan rasa macam, weh, dia tak boleh nak pi dah ni. Dia tak boleh nak pi, tahu habis. Dia ada macam tu. Dia macam rasa macam dah muak dah kan. Tapi ni dia rasa macam dia punya nasi kandang ni level lain sikit. Lagi duduk makan, lagi duduk rasa yang baru punya rasa. Macam tadi daging rasa lain, ayam dia punya aroma dia lain. Tak sama macam contoh kalau kita buat kari ayam dengan kari daging, mungkin orang rasa mungkin dia akan bau yang sama, tapi dia tak sama. Ayam merus ni dia satu level lagi dia pergi. Dah bau lain dah, dah aroma lain, dah rasa lain dah. Tu dia Syarif tu. Walaupun memang tadi kita rasa macam bau rumah kendurian, tapi rasa dia tak sama kalau. Dia level lain dah. Nasi separuh rasa macam tak cukup pula. Tak apalah, kita makan dulu habis. Ingat kedai dibuka pukul 5.30 sampai pukul 9 malam. Jangan main tengah hari. Yang ni memang sur lah buat pergi kat bawah. Dia munggai. Lah, munggai. Ini munggai tua.